Ini Poco M8 Pro 5G, tapi sekali pandang design dia macam Redmi 15 Pro. Design memang nampak sama sebab dari company yang sama pun. So jom kita tengok apa yang ada dekat Poco M8 Pro 5G ni. First kali, skrin dia memang antara highlight utama. 6.83 inci AMOLED, 120Hz refresh rate, HDR10+ dan Dolby Vision. Peak brightness sampai 3200 nits. Maksudnya bawah matahari pun still lagi jelas. Dia punya skrin ni dia guna Gorilla Glass Victus 2. Jadi dari segi durability memang solid. Untuk kelas mid-range, display ni memang rasa premium. Dekat dalam dia guna Snapdragon 7S Gen 4. Yang dekat tengah aku ni dia bagi 12GB RAM tambah 6GB virtual RAM. Untuk penggunaan harian memang rasa smooth. Gaming macam Mobile Legends atau PUBG boleh jalan dengan lancar tanpa masalah. Cuma dia punya performance korang jangan expect dia macam Snapdragon 8 series sebab dia masih lagi dalam kategori mid-range. Bateri pula 6500 mAh silicon carbon dan support 100W fast charging. Siap boleh reverse charging 22.5W kalau nak charge device lain. Dia punya kamera aku tak nak sentuh sangat, tapi dia bagi 50MP main kamera siap dengan OIS. Kualiti kamera dia okey-okey je, memang sesuai dengan phone level mid-range. Handphone ni juga ada rating IP68, so kalau terjatuh dalam air pun still okey lagi phone ni. Walaupun dia punya design kan, kalau korang tengok ni memang nampak macam nak sama dengan Redmi 15 Pro, Poco M8 Pro ni masih lagi ada identiti dan value dia yang tersendiri.